Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang bagaimana nak jadi dealer SIM card Tone War dan macam mana dapat komisen. Okey, first sekali Tone War ni guna data, dia guna line Digi dan ni data plan terkini lah. Okey, RM20 dapat 35GB. Lepas tu RM35 dapat 150GB, RM50 dapat 300GB, RM60 dapat 500GB, RM120 dapat 800GB. So data plan pun dah okey. Lepas tu dia ada takaful lah. Okey, kita fokus kat package pertama iaitu package light. Yang ini RM19.50. Yang ini daftar je terus dapat jadi dealer lah. Okey, dalam ni dia ada data. Okey, package one time lah. Okey, dan commission dibayar 5 ke 15%. Nanti kita tengok. Lepas tu yang kedua adalah RM49.50. Yang ni ada data 150GB lah, unlimited call, takaful, kemalangan ada, insurans nyawa, khairat kematian. Ni commission dia. Lepas tu cashback kalau kita top up dalam app lah. Okey, ini untuk yang buat bisnes lah, RM128. Okey, dapat 500GB. Ini plan yang RM60 tu lah. Unlimited call, takaful RM50,000, insurans RM4,000. Okey, khairat kematian RM500. Commission 26 ke 10%. Cash tu cashback 5%. Okey, yang ini saya nak terangkan tentang plan marketing. Okey, modal semua SIM card yang light tu semua RM19.50. Okey, yang light tadi RM19.50 ni, dia punya persen ni yang ni je lah. Tier 1 Ali. Contoh saya buat macam ni lah, senang lah. Ni awak, kita ni saya tulis kita daftarkan Abu pula daftarkan Ali pula daftarkan Ahmad. Okey, macam ni. Okey, kita ni contoh light dapat 5%. Setiap kali Abu top up kita akan dapat 5%. Abu daftar kali Ali top up pun kita dapat 2%. Lepas Ali Ahmad top up pun kita dapat 7% daripada berapa jumlah dia top up. Okey. Lain pula SIM card Pro yang berharga, yang harga SIM card Pro pula 628. Okey, faham yang itu? So saya ambil contoh bis yang 120 tu, 128 tu. Kita kalau top up sebulan RM60, okay, kita boleh dapat persen 10 3 13. 10 3 13. Okey, yang mana 10 contoh lah. Dia top up 60, dapatlah RM6. Dapat dengan 10% kan, dapatlah RM6. Yang ini baru satu customer. Okey. Lepas tu Ali top up kita dapat 3%. Ahmad top up kita dapat 13%. Lepas tu bila dah naik capai commission 200, akan dapat naik pangkat itu junior center. Center lah, tambah 1% sampailah ke bawah. Alright. Lepas tu syarat bis ni kena top up RM60 lah. Top up RM60 untuk dapatkan persen 10 3 13. Lepas tu kalau contoh commission dah jadi 500, akan naik service center. Service center top up 80. Tapi dia tambah 2.5% sampai ke bawah. Jadi 12.5, 5.5, 15.5 besar. Kalau naik income kita jadi 3,000, kita dari 2 branch tambah 5%. So 5, 8, 18 dan 5% sampai ke bawah. Okey, jom kita tengok. Ni tadilah. Capai commission top up 200 sebulan boleh naik junior center, 500 sebulan boleh naik service center branch, boleh naik, kalau naik 3,000 infinity ni. Okey, mari kita buat kira. Kalau contoh kita registerkan 100 orang lah, senang lah. 100 orang dekat bis darab dengan dia nak beli top up RM60. So ada dalam 600 lah kan. Betul kan, 600. Okay, sini saya buka kalkulator dekat phone lain lah. So senang saya nak kira kan. Okay, 100 darab dengan 60, 6,000. Okay, 6,000.
Okey, lepas tu 6,000 darab dengan 10%. Okey, 600 darab 10%. So komisen kita RM600. RM600 ni tiap-tiap bulan customer kita top up. Ini customer kita top up. Okey, kalau misal kata kita fokus yang macam gini. Okey, kita daftarkan Abu, Ali dan Ahmad. Dia akan jadi simulasi dia. Kita contoh buat, kita daftarkan 10 dealer. 10 dealer tu daftarkan 100 dealer. 100 dealer tu akan daftarkan 1000 dealer. Okey, 1000 dia akan jadi 1000 dealer lah. Okey, kalau semua ni daftarkan 10 10 10. Jadi kita kirakan. Okey, kalau 60, kita ambil top up 60 lah, senang Okey, 60 darab dengan 10 darab dengan 900 darab dengan 10%. So kat sini kita dapat RM60. Okey, kalau 100 darab dengan 60 darab dengan 3%, 180. Jadi bila 1000 pula, 1000 customer top up dengan RM60 darab dengan 13%. Dekat sini saja kita boleh dapat 7,800. So total kan ini semua kita punya. Dia berdasarkan persen. Kalau contoh sebulan tu kita tak top up 60, jadi kita tak dapatlah persen yang BIS punya ni, 10,313 ni. Dia akan masuk ke persen yang ini. So tiap-tiap bulan tu wajib dia adalah top up 60. Untuk apa nama ni. Dan yang bestnya dekat Tonwall ni, kita ada boleh jual nombor VIP. Kita tengok Okey, kita ada website sendiri. Okey, lepas tu kita ada premium. Contoh nombor premium ni cantik lah. Okey, ni contoh-contoh dia. Okey, contoh. Kita tengok berapa harga dia. Harga dia adalah RM988. Dapat, dia yang beli ni dapat RM35 selama 18 bulan. So kita dah dapat lock dia 18 bulan. Okey, so 18 bulan ni banyak. Kiranya 1 tahun 6 bulan. So setahun 6 bulan tu dia dah memang akan dapat top up lah. So tu yang best lah. Okey, 988. Yang best kita dapat tadi yang 10% tu. 35 darab dengan 10%, jadi RM3.50. So sepanjang dia pakai 18 bulan ni, kita dapat RM3.50 setiap bulan. Ni yang nombor premium. VIP pula, ni cantik juga nombor VIP. Kita ada banyak senarai nombor VIP ni. Cantik je semua. Okey, yang ini kita tengok harga dia. So harga dia RM2,298. Yang ini best juga sebab 36 bulan. 36 bulan ni adalah 3 tahun. Okey, RM50 darab dengan 10%, akan dapat RM5 kalau tiap-tiap bulan yang dapat free top up ni. Dia orang bestnya, dia orang beli harga mahal, dapat free top up 3 tahun. Yang kita ni dapat commission tu tiap-tiap bulan selama 36 bulan ni, selagi mana dia pakai. Okey, lepas tu last sekali VVIP. VVIP ni mahal sikit lah. 4 angka last ni kan. Harga dia 3088. Yang mana kita dapat RM60 setiap bulan. Customer dapat RM60 tiap-tiap bulan selama 36 bulan. So 36 bulan tu memang kita dah dapat dah income. So 60 dah dengan 10% akan jadi RM6. Ini baru kasat. Ini adalah nombor VIP. Dekat Tonwall memang boleh lah. Okay, so untuk kita punya ni, kita target lah macam mana nak dapatkan commission at least 1,000. Okay, kita dapatkan mana yang beli VVIP tu, kita dapat satu tu RM6. Jadi nak dapatkan 1,000 selama 3 tahun, maksud saya 1,000 bahagi dengan RM6 lah. So kita kena ada 166 customer. Tapi akan dapat 10% tu memang best lah. Okay, yang ini penerangan saya lah tentang untuk plan marketing Tonwall, commission dengan VVIP number.
So kita boleh jual. Yang penting masukkan kita punya ID tu, kita akan dapat ID untuk dapat commission tu. Okay. Dan setiap kali dia orang beli, kita akan dapat fast track RM50. Fast track ni contoh yang package ni, fast track dia commission kira pendaftaran commission dapat RM9. Kalau yang ini ni lebih ni 15, dan package ni dapat 50 fast track dia. Jadi kelebihan dia memang besar. Dan Dalton Wall ni dah lama dia dah lama. Okay, so dia kukuh lah. Okay, so terima kasih. Jumpa lagi. Kalau berminat nak jadi dealer, boleh WhatsApp kita ataupun WhatsApp kita 0117111170, 0117111110. Okay, boleh WhatsApp kita. Bye bye.